Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 9 April. Okey, projek hari ini saya nak pruning anggur. Okey, yang lepas anggur ni masak betul bulan puasa pula. Jadi saya bawa anggur ni ke yang masak-masak tu ke surau. Alhamdulillah, yang lepas kita dapat hampir 8 kilo. Pagi ni kita pruning. Sebelum pruning kita, baja yang saya gunakan NPK 888 jenama Perfect King. Itu yang dapat buah banyak tu. Okey, nanti kita sambung video ni selepas pruning pula. Okey, kita sambung video tadi setelah 45 minit saya pruning. Alhamdulillah dah siap. Sekarang baja kita dah bubuh. Nanti kita bubuh lagi baja NPK 888. Dan dalam masa dekat-dekat nak sebulan, dia akan keluar daun apa semua dan keluar bunga. Itulah teknik macam mana nak pruning anggur. Dan anggur saya ni jenis ISC. Ada orang tanya pula, ISC masak dia warna hijau yang gugur banyak-banyak tu. Okey, kita tengok. Itulah hasil dia sampai hujung tu. Tu dia. Okey, seperti biasa, B40 bukan untuk ditangisi, bukan untuk diwarisi, kita kena kerja. Okey, anggur ni saya tak pernah jual. Kalau masak sampai datang makan percuma. Okey, bye.